juga berapa lamakah tuan telah menggalas jawatan sebagai guru besar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu PBS kan yang sudi hadir di sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Taman Awana, untuk tempat sebagai gedung ilmu untuk proses melengkapkan silibus dalam pembelajaran di IPG. Okey, jadi menjurus kepada soalan yang ditanya, pengalaman saya sebagai guru besar bermula 2010. Sekarang 2000 berapa? 2025. Lebih kurang 15 tahun. 15 tahun saya menjadi seorang guru besar. Saat ini adalah sekolah yang keempat. Sekolah pertama saya dapat kenaikan pangkat pada tahun 2010 di Sekolah Kebangsaan Haji Abdullah Sadun. Selama 3 tahun saya di situ, kemudian saya ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Alpai. 5 tahun. 3, 5. Kemudian hampir 5 tahun juga saya ditukarkan ke SK Taman Aman pada 2016, 2017, 18, 19, 20. Dan pada penghujung bulan 12, kalau tak silap saya, memo saya ditempatkan di SK Taman Awana dan sehingga sekarang. Jadi sebagai pentadbir guru besar 4 buah sekolah saya ditempatkan: SK Haji Abdullah Sadun, SK Haji Abu Bakar, SK Taman Aman dan SK Taman Awana. Jadi apakah bidang ataupun kursus yang tuan ambil semasa belajar dahulu? Apa? Apakah kursus ataupun bidang yang tuan ambil semasa belajar dahulu? Urusan sekolah. Soalan tu. Urusan sekolah ni, saya yang pertama, saya style pentadbiran saya ni, saya nak spesifikkan tu susah lah nak cakap. Cuma saya pegang kepada prinsip saya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ada bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam sesuatu tindakan yang saya buat di sekolah, saya lebih kepada saya buat bersama-sama dengan cikgu. Saya sabar bersama-sama dengan cikgu. Untuk pengetahuan guru pelatih semua, Sekolah Kebangsaan Awana ni ada lebih kurang 59 guru, termasuk diri saya. AKP, anggota kumpulan pelaksana 8 orang. Jadi 59 guru dengan AKP semua tu saya menggunakan dasar saya bekerja dengan hati, yang mana staf-staf saya tu ada hati dan perasaan, dan saya tidak bekerja dengan mesin. Ibaratnya, kalau saya bekerja dengan mesin, ini Samsung. Kalau saya tak suka Samsung, saya buang Samsung, saya beli Nokia. Saya tak suka Nokia, saya buang Nokia, saya beli Oppo. Tapi dalam keadaan pengurusan saya banyak mempraktikkan pada diri saya. Anak-anak buah saya tu ada hati dan perasaan. Jadi macam mana saya nak teka Safura, macam mana saya nak teka Ain, macam mana saya nak teka Adila, macam mana saya nak teka Christina, supaya apa yang saya nak buat, cikgu-cikgu boleh terima. Apabila cikgu-cikgu boleh terima tu, baru boleh jalan. Kalau saya main secara total dengan kekerasan, buat pada mesin, kita speed mesin, apa jadi pada speed mesin? Rosak. Macam-macam. Ibarat kalau kita bawa kereta dengan laju, apa boleh jadi? Macam-macam. Jadi saya jarang lah, saya bukan, saya kata
saya nak buat satu-satu program, saya panggil, saya bagi tahu, mereka bagi pendapat, saya terima. Pasal yang nak menjalankan aktiviti-aktiviti itu adalah hati dan perasaan cikgu-cikgu saya. Saya tak mau bos nak buat, tapi di sebaliknya hasilnya tak elok. Mereka buat tapi dalam keadaan stres. Mereka buat tapi dalam keadaan tension. Mereka buat tapi dalam keadaan tanpa rela hati. Hasilnya tak elok. Jadi dalam urusan saya 4 buah sekolah, alhamdulillah saya ikut pandangan-pandangan senior saya, sifu saya, supaya jangan kalut. Kita buat slow-slow. Dan hasilnya sekarang ni seperti you all tengok, you all nampak, you all dengar, okey lah. Tak ada masalah. Yalah, kan kita kata tak ada masalah tu majority. Minority tu ada lah, tapi benda tu diatasi. Cikgu nak main sekolah pun seronok, cikgu nak buat program apa pun seronok, cikgu nak apa-apa pun kata okey buat. Hasilnya tu kita dapat yang terbaik. Pasal bagi saya terbaik tu bukan untuk cikgu Adam, tapi untuk organisasi. Pasal kalau anda ada peluang, you all nanti sebagai pentadbir 20 tahun lagi ke 30 tahun lagi, boleh saya katakan, dengar nasihat saya, jangan kalut, jangan gopoh. Pasal kita main dengan hati dan perasaan orang. Hati dan perasaan orang, bukan kita main dengan wish. Okey. Tiga. Seterusnya, apakah budaya sekolah yang diamalkan di sini? Okey. Budaya yang saya amalkan di sini, yang pertama saya dah bagi tahu kat you all, tagline saya apa? Awana Di hatiku. Awana Di hatiku. Awana Di hatiku. keseluruhannya kita like, kita suka main daripada mana? Hati. Sebab tu saya masuk di sini tahun pertama, saya tengok environment. Lepas tu saya ciptakan tagline, slogan Awana di hatiku. Pasal apa? Hati ni, kalau hati Istina tak suka kepada Samsung, Istina beli dah Samsung? Tak beli. Pasal apa? Hati tak berkenan. Itulah juga Adila, Ain, Sakura. Main semua tu main daripada mana? Hati. Saya terapkan bermula daripada hati yang suci, bersih. Ibaratkan kertas putih. Bangun-bangun tidur sebelum subuh, nak main sekolah. Bangun-bangun tidur, seronok nak main sekolah. Pasal apa? Hati tu rasa seronok. Hati tu rasa gembira. Saya cakap kat cikgu-cikgu, mai awal balik lewat. Alhamdulillah. Tak ada lah tergopoh-gopoh, tunggu jam nak balik. Pasal balik lambat, kerja seronok. Kerja habis. Jadi budaya yang saya terapkan di sini, happy go lucky, main. Macam you all tengok ada aktiviti-aktiviti, cikgu-cikgu pun sanggup main waktu cuti. Lepas tu cikgu-cikgu pun sanggup berkorban. Jadi saya rasa sejujur-jujurnya saya seronok lah tengok anak-anak buah saya macam tu. Cuma you all ni tak berpeluang untuk berada dalam event. Contohnya kita buat program berapa-apa di peringkat sekolah. Grup besar abang A dia jadi A plus. Grup besar abang sikit saja. Saya nak gini. Tapi lepas hasilkan seronok. Seronok. Itu pasal apa? Apabila nak kepada budaya yang positif, budaya yang sihat, lahir daripada hati yang baik, alhamdulillah. Okey. Jadi dalam tempoh 2 minggu ni mungkin you nampak dan you dengar suasana Awana ni macam mana. Saya bukanlah nak bangga, tapi saya rasa cukup.
sebagai seorang guru besar, cukup. Puas saya dah. Apa yang saya dapat di awal tu. Okey. Okey, seterusnya boleh Tuan beri contoh program kolaborasi antara ibu bapa dan pihak sekolah yang telah dijalankan? Okey, program kolaboratif ni jaringan kemesraan. Kita panggil juga sebagai pemegang taruh. Okey, pemegang taruh tu adalah orang yang berkepentingan yang boleh membagi sesuatu kepada sekolah. Okey. Jadi boleh juga saya letakkan kepada pemegang taruh yang pertama saya PIBG. AJK PIBG. AJK PIBG yang diketuai oleh Tuan Haji Imran Musa. Tadi dia ada bersama-sama saya. Kita pergi tengok raptai untuk pertandingan tarian esok. Apa yang saya nak dapat? Pasal apa yang saya nak dapat tu, yang pertama saya bagi evidence. Saya nak sesuatu, saya bagi evidence. Saya bagi keyakinan. Saya bagi input yang betul-betul supaya YDP dan AJK PIBG nampak ada kesungguhan di peringkat sekolah. Jadi setakat ni saya bersyukur apa yang saya nak dapat. YDP, saya nak duit. Duit tu Cikgu Azan nak buat apa? Saya terang kat mereka A, B, C, D, E. Dia bagi. Tapi kalau saya minta duit YDP, saya nak duit, cikgu nak buat apa? Masih samar-samar lagi. Tak ada objektif, tak ada paperwork, tak ada apa-apa. You nak bagi dah duit. Jadi kita nak teka hubungan tu, kita habaq jelas. Okey, saya kata saya nak masak kurma. Dalam kurma tu kena ada apa? Bahan-bahan kurma tu supaya siapa yang makan kurma tu, kurma ayam, kurma telur, kurma daging, makan sehingga kan nak makan lagi. Tak ada makan, bau tu menelerakan. Macam itulah. Jadi hubungan saya dengan PIBG, dengan waris-waris ni, saya rasa alhamdulillah lah. Saya dilindungi, saya diberi kerjasama, saya diberi sokongan. Cikgu nak buat apa? Cikgu habaq. Kalau tak sampai kami sampai duit. Kalau kami tak ada duit, kami sampai dengan tenaga kami. Tapi alhamdulillah lah, takat yang kita buat, waris mai ramai. Pasal bagi saya, mungkin mereka duk tunggu-tunggu Guru nak present apa. Mungkin mereka duk tunggu-tunggu apa yang Guru nak habaq dekat mereka. Mungkin mereka duk tunggu-tunggu untuk apa Guru sekolah buat untuk anak mereka. Setakat lah ni, kalau kata 100 murid, kehadiran waris tu taklah 100 orang waris main. Tapi 90 orang waris tu boleh main. Kalau yang tak boleh main tu, saya boleh bagi tahu yang pertama tu mungkin komitmen kerja. Doktor dia tak boleh tinggal. Pasal parents saya banyak tu doktor. Kalau doktor tinggal, pesakit siapa nak jaga? Tu yang pertama. Parents saya yang kedua misi, nurse pun macam tu juga. Tapi parent-parent lain yang rasa komitmen dia boleh tinggal saat kerja, dia boleh sampai. Contohnya, kalau saya buat perjumpaan dengan waris tahun 1, waris tahun 6, waris yang cemerlang, waris bermasalah, waris pemulihan, waris prasekolah, kehadiran tu cukup memuaskan. Saya sebagai guru besar yang akan bercakap rasa seronok. Pasal audiens ramai. Kalau saya panggil 100, main 30, seronok dah. Tak seronok. Jadi setakat law ni, saya boleh membudayakan kehadiran waris cukup memberasakan. Walaupun tak capai 100%. Atas sebab komitmen kerja waris. Okey. Seterusnya, apakah isu semasa yang sedang berlaku di sekolah? Okey, isu semasa saya yang pertama tentang kemasukan murid-murid yang terlampau ramai di sekolah saya. Bukan kita tak boleh terima kepadatan murid, kemasukan murid tu, tapi saya terpaksa ambil kira fizikal dalam bilik kelas. Iaitu bukan pasal kerusi meja, tapi pasal keluasan bilik kelas saya sempit.
bukan keluasan yang banyak. Sehingga sekarang kalau you orang masuk dalam bilik kelas, budak kalau 30 orang tu dah terlampau padat. Susunan kerusi meja tu pun dah terlampau padat. Jadi ini memberi kepada ketidakselesaan budak untuk belajar. Saya bukan nak letakkan kepada satu kelas tu ke berapa puluh orang tu tak boleh letak. Tapi untuk keselesaan cikgu mengajar, budak belajar dalam proses PMP, lebih kurang kalau kata 30 ke bawah pun cantik lah. Penumpuan budak boleh, fokus budak boleh, cikgu pun senang kontrol. Jadi apabila waris mai nak minta masuk ke sekolah, saya kena tengok dulu kelas tu kosong tak kosong. Lepas tu apabila saya tolak, dia akan jadi isu. Waris tak tahu apa masalah kita. Macam saya kata tadi, kelas penuh apa-apa, waris tak tahu. Tapi waris yang duk nampak, sekolah kebangsaan Taman Awana, sekolah baru, sekolah elok. Betul, yang tu tak nafi. Baru tak baru pun sekolah ni dah 17 tahun dah. Mesyuarat PMBG kali ke-16. Saya berusaha yang ketiga. Jadi kalau saya terima masuk, budak duduk sempit, selesa dah. Tak selesa. Jadi saya fikir jangka masa panjang untuk keselesaan anak saya, untuk keselesaan cikgu dalam kelas, saya terpaksa had. Tapi bukan had tu kepada tak boleh masuk. Kan, tak boleh masuk. Tapi kalau dia kata, cikgu, rumah saya dekat sekolah Awana, saya kena ambil lah. Saya tengok dulu dia punya dokumen-dokumen. Tak logik lah kalau rumah depan sekolah saya tak ambil. Tapi isu yang tu adalah isu yang selalu saya dimarah oleh waris-waris baru. Pi nak masuk anak di sekolah Awana, busak tak bagi. Pi nak masuk daftar anak di sekolah, penolong kanan tak terima. Bukan pasal kita tak terima, pasal padat. Untuk saya ada mohon penambahan bangunan, cabin, kontainer untuk buat kelas interim. Tak diluluskan, tak dibenarkan. Jadi kelas fizikal saya sekarang ni, kelas fizikal bermakna kelas yang kelas perdana, kelas yang beroperasi, kita panggil kelas fizikal, iaitu 24 kelas sahaja. Saya tak boleh menampung 25 kelas. Saya tak boleh membuka kepada 26 kelas pasal tak ada bilik. Kalau saya nak buka juga bilik ni jadi bilik kelas, tak boleh lah. Tak ada dah. Kalau you orang masuk ronda apa-apa semua, ada tak ada dah bilik fizikal yang boleh menampung budak. 24 sahaja. 24 kelas fizikal, 2 kelas prasekolah dan 4 kelas PPKI. Begitulah juga dengan kemasukan kelas prasekolah. Nak ambil 50. Yang daftar masuk dengan untuk Awana 100 lebih. You dapat, you like me. You tak dapat, you not like me. Cikgu tak ambil anak saya. Bukan masalah tak ambil, masalah tak cukup. Kalau kata ada 3 kelas, ambil lah. Kalau ada kelas fizikal lagi, main. Pasal saya bukan kata saya suka kepada budak yang ramai, budak. Apabila bila kita ambil budak yang ramai, dia akan jadi masalah disiplin. Yang tu saya tolak tepi. Tapi apabila masalah kemasukan tu saya hadkan supaya kita dapat kemenjadian budak. Budak ramai kita boleh dapat potensi budak. Yang ni boleh main bola sepak, yang ni boleh main bola jari, yang ni boleh main pentas, yang ni boleh olahraga. Pasal pilihan saya untuk nak tonjol budak dalam proses kemenjadian budak tu, saya banyak pilihan. Istina boleh main 3 game. Kalau tidak, budak sikit dia main 10 game. Bola jari pun dia semua pun dia, tapi tak sure. Tapi sekarang ni saya duduk di Awana, yang ni 2 game, yang ni 1 game, yang ni 3 game, yang ni semua main. Contoh budak Syifa. Budak Syifa tu bola Syifa Humairah, bola sepak dia main, bola raga dia main, bola jaring dia main, softball dia main.
Semua dia main. Tapi bukan kata dia main tu cikgu tak ambil orang lain, tapi kebolehan dia lebih. Okey. Okey, lagi isu lepas isu Seterusnya, visi. apakah visi dan Visi dan misi sekolah ni seperti mana yang you tengok. Visi tu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan misi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi murid bagi memenuhi aspirasi. Okey, misi visi saya yang pertama, kita PBD ni kita tak mau ada budak TP1 lah. Kalau dalam akademik, TP1 sifar, TP2 sifar, TP3 sikit ada. Pasal tak semua budak yang boleh membaca, menulis, meneria, menakul. Akan ada. Tapi saya pesan kepada cikgu-cikgu, TP3 tu kalau ada minima kan. Kalau ada pun boleh bilang dengan jari. TP4 kita banyakkan. TP5 kita banyakkan. Dan TP6 kita banyak. Tapi setakat sekarang ni, kalau tak silap saya, belas tak sampai 20 orang budak-budak yang belum menguasai bacaan, menulis untuk subjek bahasa Melayu dan matematik. Yang lain-lain tu dia maintain. TP4, TP5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, dia maintain. Tapi saya beritahu TP1, TP2, TP3 tu tak ada lah. Cuma pentadbiran pertama ni yang sedang berlaku sekarang ni, result dia akan dapat, kita tengok TP tu dah kurang. Kemudian potensi budak, saya lebih kepada penyertaan menang tu nombor 2. Dan ni yang masuk. Menang kalau ada permainan. Kalau kita menang, bermakna latihan kita cukup, bermakna pengurusan kita cukup. Tapi kalau kita kalah, adatlah. Pasal dalam zon saya ada 21 buah sekolah, yang mana kalau kita menang tu, kita antara yang terbaik lah dalam 21 buah sekolah tu. Tapi apabila kita masuk lawan, pernah kita menang Johan, pernah kita naik Johan, pernah kita dapat nombor 3. Dan kalau tak menang pun dapat sedia penyertaan. Saya abang kat cikgu-cikgu saya untuk menilai potensi menang kalah, tak tepi. Mana tahu untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Tengah-tengah kita main untung-untung menang. Itulah potensi kita. Jangan saya suruh cikgu masuk, tak mau masuk lah, kalah masuk, buat apa? Saya tak mau. Mana tahu masuk-masuk syair menang, chorus speaking awana menang. Yang kita menang itu yang kita buat pratonton tu menang. Kita lawan menang dengan sultanat semua. Sekolah elit, convert, awana menang. Bercerita, awana menang. Wakil daerah, mana tahu. Dan tak sangka. Jadi saya pesan kepada cikgu-cikgu, ada pertandingan yang diwawarkan, masuk. Berlatih. Buat pergi elok, boleh menang tak? Tak mustahil. Okey. Kemudian apakah cabaran utama yang dihadapi dalam menguruskan sekolah ini? Cabarannya, saya kata, saya tak tengok kepada ancaman lain. Saya tengok kepada diri saya dulu. Saya nak kawal diri saya dulu. Cabaran utama saya nak kena jaga diri saya dulu. Untuk saya lebih sabar, untuk saya lebih berhati-hati. Saya kena tengok diri saya. Kalau saya tak sabar, Istina kena marah saya, Adilah kena marah. Tak boleh. Pasal saya kata dah tadi, saya di bawah saya ada hati,
Saya kena sabar tunggu pada diri saya. Kalau Istina buat perangai, dia seorang ya. 4 orang ni kata ni organisasi saya. Istina buat perangai seorang. Adila, Ain, Safura tak buat. Boleh jalan tak? Boleh. Dia seorang ya. You all 3 orang ajak dia tarik mic kat kita supaya kita boleh jalan sekali. Tapi macam mana saya nak tarik Christina yang ada masalah supaya tak nafi siapa yang tak ada masalah? Ada tak masalah? Ada masalah. Ada. Semua ada masalah. Yang tak ada masalah adalah orang yang duduk jalan saja-saja di tepi jalan. Dia jalan, pi. Pun tak ada masalah. Allah takdirkan dia happy go lucky. Saya pun ada masalah. Semua ada masalah. Tapi Allah Ta'ala dah letak dah keupayaan mengurus masalah. Sebelum dia jadikan masalah kepada Christina, dia letak dah penyelesaian. Cara Christina nak ambil penyelesaian tu untuk mengatasi masalah. Adila letak dah masalah dia. Ain letak dah. Safura dah letak dah. Tapi kalau dia letak masalah tapi kita tak ambil penyelesaian untuk menyelesaikan masalah, siapa salah? Tak ada. Sebab tu cabaran saya tak kata cikgu, saya kata saya 59 cikgu tu seorang saja yang tak hantar lesson plan. Takkan saya nak hukum semua tak hantar. Saya nak tengok macam mana aku nak suruh dia hantar. 59 guru seorang saja main lambat. Macam mana saya nak buat? Takkan saya nak panggil saya katuk. Tak boleh. Saya nak buat macam mana? Itulah cabaran saya untuk saya nak tackle anak buah saya supaya hati dia tu berubah. Balik tu. Dan cabaran dengan cikgu-cikgu saya rasa saya nak suruh orang suka kat saya, possible lah. Christina boleh suka kat saya. Apa boleh buat suka kat saya? Susah. Tapi kita boleh buat orang suka kat kita apabila kita usaha diri kita sendiri dulu. Saya mula dulu. Saya happy go lucky dulu dengan staff. Cikgu apa-apa, cikgu gini. Secara tak langsung, batu yang keras dititik-titik dengan air, lama-lama dia lekuk juga. Kan? Jadi cabaran cikgu-cikgu tu adalah asam garam. Dia tak pernah main koko. Dia main koko tapi main koko duduk saja. Kan? Main koko. Tak main koko aku potong markah. Boleh saya buat macam tu? Tak boleh. Dia bukan budak lagi. Kalau dia just 3 bolehlah saya nak kata macam tu. Dia ada suami, dia ada anak. Pasal apa dia tak main koko? Mungkin masalah kita tak tahu. Main Safura pasal apa tak main koko? Safura ada masalah apa? Cikgu, anak saya tak ada siapa jaga. Bawa anak main. Contoh. Faham? Tapi kita saya jangan tak pernah lah buat. InsyaAllah saya tak akan buat. Terus menghukum. Dia main koko tapi duduk saja. Pemalas. Tak boleh. Pasal apa dia main koko tapi duduk saja? Pasal skop kerja tak ada. Main duduk saja. Saya panggil organisasi 5 orang yang jaga kelas satuan tu. Hang jaga ni. Hang buat attendance, hang buat aktiviti. Hang bantu aktiviti. Next bulan tukar pula. Hang ambil attendance. Jadi akan ada lah. Kalau saya tak buat macam tu, tak ada. Main saja tu saja. Habis balik. Lepas tu main mengadu kat saya. Cikgu dia main tu tak buat apa. Dalam kita lah juga. Okey. Last sekali. Bentuk sokongan atau latihan profesional yang diberikan kepada guru-guru. Okey. Yang pertama, saya memudahkan kerja orang. Okey. Saya
pada diri saya ni, saya banyak memudahkan orang supaya mereka macam saya kata tadi, mereka nak main pun seronok, mudah je. Okay. Susah nak menyulitkan. Okay. Yang kedua, kalau ada rezeki lebih, saya tahun lepas saya bawa pergi Kuala Lumpur, pergi lawatan ke Kementerian 2024. 2023 saya bawa pihak Nyai. Walaupun kapasiti bas tu 44, saya ada 50, 60 lah sekali semua tu, saya tak boleh bawa pergi semua. Tapi bila tak pergi semua pun, yang ni ada anak kecil, yang ni tak boleh pergi, sakit, yang ni tak boleh pergi, laki tak bagi, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kapasiti yang ada untuk program-program outdoor tu maksimum, cukup 44. Itu tanda penghargaan. Yang mana apabila saya pergi tu, ada yang mereka bayar separuh harga, ada yang mereka tak bayar langsung. Tu macam tu lah kan, pasal kita beli jiwa. Beli jiwa. Ada duit lebih sikit, kita makan potluck. Ada duit lebih sikit, kita buat t-shirt lebih. Macam tu lah, supaya mereka rasa, oh, titik perlu kami buat sukan penat-penat, panas-panas, dihargai. Itu bukan janji saya tak pernah berjanji. Tapi kalau ada apa-apa, kita bagi. Okay. Kemudian memudahkan ni selalunya apabila mereka main habaq kat saya, bos nak balik sat, bos nak balik awal, bos nak ambil cuti, apa-apa tu, saya memudahkan dengan alasan-alasan yang konkret. Bos nak balik awal, pasal apa, gini-gini, okey, boleh balik. Dengan syarat core business selesai. Kelas ada pukul 12, tapi nak minta balik, sesuai tak saya bagi? Tak sesuai. Jadi sebelum saya minta tu, selesaikan dulu. Bos, saya nak minta balik pukul 12 suku, ada kelas tak? Kelas habis dah, tak ada masalah. Kalau hari nak balik pun, tapi janganlah balik tu atas bos saya nak balik awal, boyfriend saya tunggu. Itu tak kena lah. Walaupun saya tak tahu. Ingat, sepandai-pandai tupai empat, dia akan tahu juga. Oh, bos bagi dia balik tahu tiap hari dia pergi mana. Dia janji dengan, oh, hilang kepercayaan. Walaupun you nak balik awal pada ketika itu betul sangat-sangat, saya dah kena dah, minta maaf, 145 balik. Wahai, you kena balik lah awal. Tapi foul yang pertama tu habis. Okay. So ini bila okey, tanya. Apakah peranan Tuan sebagai guru besar dalam mengawasi pelaksanaan SKPMG Kembang 2, TS25 dan PBG di sekolah? Okey, SKPMG tu, TS25 dan PBD ni yang pertama, dasar-dasar kementerian wajib. Tak boleh dok. Kalau kata SKPMG tu, sekarang ni ditangguh sat SKPMG tu. Lepas tu PBD jalan, TS25 suap-suap buku. Okey, apabila katanya dah data kena masuk sekian tarikh kita dah ready. Kita tak mau naik nama sekolah tak. Tapi setakat law ni saya bersyukur sangat-sangat dekat cikgu-cikgu. Tugasan yang kita bagi dalam tu buku panduan pengurusan sekolah kepada semua orang guru, dia dah buat elok. Kalau dia setiausaha PBD, dia setiausaha apa-apa sekalipun, dia tahu dah benda tu dia kena buat. Apabila sampai surat arahan untuk memastikan pelaksanaan dia berjalan, siap. Contohnya SKPMG tu, Cikgu Wan dengan Cikgu Sasarina siap. Lepas tu PBD, Cikgu Afni siap. Kalau kata tak naik, yang pertama dia akan jadi satu ancaman kepada daerah.
Dalam daerah, contohnya dalam daerah ada 400 sekolah. Satu sekolah tu data tak siap, tak submit, naik satu. Habis semua. Jadi katalah hari Khamis tu adalah due date, kita bagi edah siap 48 jam sebelum. Macam esok saya terpaksa selesaikan prestasi. Due date-nya 16 hari bulan. Siap. Cikgu Wan siap hari Jumaat, saya siap hari Sabtu. Jadi esok PPD dia akan mesej sekolah mana yang tak siap. Jadi kita cuba elok supaya tak naik rate nama. Tapi alhamdulillah lah, setakat saya sekarang ni semua tu boleh diatasi. Okey. Soalan kedua, bagaimanakah Tuan menyokong guru-guru dalam memahami dan mengaplikasikan dasar-dasar ini dalam pengajaran? Ini soalan ni payah sikit saya sokong. Saya tak pernah kata tabung kat paku di jalan raya. Apa maksud dia? Menyusahkan orang. Kan? Orang nak pi, you tabuk paku, nak kena jalan sengit-sengit. Jadi ibaratnya orang nak pi, kita pemudahkan. Contohnya kita nak pi trip Kuala Lumpur. Saya bagi kereta, saya bagi minyak kereta, saya bagi tol, saya bagi makan, supaya cikgu saya boleh pi ke destinasi balik dengan mudah. Saya tak menyulitkan. Okey. Contohnya kalau kata dalam PDP mereka tu mereka perlukan sesuatu APM dengan peruntukan yang ada. Beli? Jangan beli. Duit tak ada. Wahai duit ada. Benda tu nak kena beli. Pasal syllabus. Panitia BM, BI, Maths, Sains, Sejarah, Matematik, semua panitia saya tak pergi beli. Pasal perlu ada benda tu. Terkini saya beli kereta. Kereta mainan untuk subjek RPT. Syllabus ada. Bulan 7 kita akan buat demo pasang lawan kereta. Demo pasang lawan kereta. Saya tunjuk contoh. Siapa telefon saya? Ya. Ni. Tamiya. Nak buat apa bulan? 6 Julai. Bulan 4. Sepatutnya buat hari ni. Saya lupa tarikh exam. Jadi bila nak buat yang ni, saya terpaksa akan beli track. Saya beli track. Kalau ada track tak ada kereta, buat apa? Saya beli track, saya beli kereta. Dan selebihnya tu saya bagi kat cikgu. Kalau kata budak nak beli sendiri boleh lah. Boleh lah. Beli di kedai besar-besar tu, supaya mereka boleh pasang, mereka boleh race sama-sama. Dia nampak tu sebagai permainan, tapi adalah education. Nak buka pasang kereta, pasang-pasang kereta tak boleh jalan. Betul ke salah pasang? Salah. Itu ada dalam syllabus RBT tahun 6. Okey? Okey. Apakah strategi Tuan gunakan untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar pendidikan? Strategi tu tak ada lah. Tapi kita cuma buat apa yang dasar kementerian kita kena ikut. Kementerian kata A, kita buat A. Kementerian kata B, kita buat B. Pasal kita tak boleh menafikan apa yang kementerian suruh. Pasal itu adalah majikan kita. Katalah kalau berkata apa nama dasar program gotong royong madani, saya tak boleh tak buat. Pasal itu adalah arahan. Okey, saya tubuhkan satu jawatankuasa untuk program madani seperti yang you dengar itu dia pernah buat bila. Okey, saya tubuhkan jawatankuasa. Okey, cikgu ni buat yang ni, buat ni. Apabila sampai satu masa program
dia ada satu program tu dia panggil serentak satu Malaysia. Ada satu tu dia bagi tempoh 5 sampai 10. Fleksibel, hampa nak ambil waktu mana pun. Tapi kena buat. Jadi bila buat tu dia ada Google Form, submit tarikh, gambar apa. Jadi itu kita kena buat. Dan kita tak boleh kata kita tak buat. Okey. Ada lagi extra? Ada. Mas tengok. Tanya apa lagi? Yang ni yang tadi. Bidang tugas sebagai guru besar atau cabaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Hmm. Yang ni tak payah. Yang 4, 5. Ha? betul. Dengan Dasar tugas tadi. pendidikan